Baik, perkara seterusnya adalah untuk anda update nama syarikat anda dan informasi syarikat anda. Untuk itu, daripada homepage, anda perlu pergi kepada belah kanan atas iaitu di profile, pergi kepada company profile, klik company profile dan seterusnya dia akan bawa anda kepada page ini. Untuk company name, isi nama syarikat anda yang sama dengan SSM yang telah anda daftar. Dan seterusnya untuk customer sender label, anda perlu isi alamat anda beroperasi. Sekiranya anda beroperasi di rumah, maka rumahlah alamat anda. Sekiranya anda beroperasi di office, maka isikan alamat office anda. Baik, seterusnya setelah isi kedua-dua information, anda boleh klik save. Okey, seterusnya, jika berjaya, dia akan paparkan sukses. Dan itu sahaja selesai untuk update nama syarikat dan informasi syarikat anda. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi kami dengan menekan tombol Contact Us dan seterusnya hubungi kami melalui aplikasi WhatsApp.